Okay, Assalamualaikum guys. Kali ini kita berada di Pintels Event Space di Shah Alam. Dekat sini boleh adakan macam-macam event yang kita boleh buat kat sini dengan tempat yang agak luas. Okay, jom kita mulakan dengan review Ramadan Buffet. Dekat sini disediakan oleh Sajian Selera Kampung dan dikendalikan oleh Events by Paan. So guys, sini yang mula-mula saya nampak dulu sup giabok dia. Kalau you tengok sup giabok yang disediakan ni, okey, dan menu yang main dish yang saya dah ambil ni atas table ni ialah menu main dish dia lah, nasi biryani dan juga beberapa dessert dan juga mie kari ada sebelah ni. Saya mulakan dengan yang ni dulu, dan sekejap lagi kita akan pusing seluruh kawasan ni, kita akan tunjukkan semua yang ada di dalam dewan ini. Okey guys, yang ni bubur. Yang ni juga adalah counter dessert dia yang tadi kita dah ambil kat table tu. Tengok setup yang dia buat tu memang menarik sekali guys. Cantik setup dia. Dan juga ini adalah minuman-minuman yang disediakan, minuman sejuk dan juga minuman panas yang kita dapat lihat kat sini. So sebelah sana lagi ada sambungan dia daripada variety drinks lah, you can have it from here. Dan yang ni juga kita tengok, kalau kita tengok ada pasta, ada pizza, dan banyak menu yang disediakan ni. Buah-buahan you tengok ni, kalau ada kata saya rojak yang disediakan juga dekat sini. Ini baru hanya untuk media, belum lagi event yang sebenar. Event sebenar akan lebih banyak lagi. Yang ni ada ABC. Okay guys, yang ni adalah sambungan daripada dessert tadi. Nampak tu ada jelly, kemudian ada caramel dekat sini. Just pilih je. Ni antara host yang invite untuk hari ni dan juga bulan puasa nanti. DJ Kiran daripada Era, dan juga ada artis jemputan yang diorang panggil untuk hari-hari tertentu lah. Jadi yang untuk hari ni kita ada Corey dan juga Zack, penyanyi Zack daripada kumpulan Kacamata. Ini hanyalah aktiviti hari ni yang diorang buat, ada lucky draw dan sebagainya lah. Tapi kalau you tengok pada keadaan dewan ni memang agak luas. Banyak event boleh buat kat sini. Wedding boleh, corporate event boleh, Ramadan buffet lah, majlis iftar dan sebagainya boleh, majlis hari raya, semua boleh buat kat sini. So mereka ni memang boleh berbincang untuk mendapatkan harga yang paling reasonable untuk kita. Ni saya tengah try dia punya sup giabok tadi yang kita tengok. Memang adalah chef yang pandai. Tahniah chef, ini salah satu sup yang pernah saya makan begitu sedap. So guys, inilah dia Events by Paan, sajian selera desa dan juga selera kampung yang disediakan di sini. Untuk buat tempahan boleh je kontak ataupun komen dekat sini, nanti kita reply. Dan juga inilah dia tempat di Shah Alam yang begitu cantik setup dia, dan diberi nama Pintels Event Space. Boleh je Waze ataupun Google. Thank you for watching guys.